Allah kita rendahkan keturunan orang lain. Faham lagi? Dah? Jadi salah dah lah. Kita bangga kita beli Myvi baru. Oh, bak Myvi kita. Nah, wiper belakang ekor kucing tu. Kelemah. Dalam dulu kita seorang yang pakai ekor kucing gitu. Faham? Tak salah pun. Faham? Kerana itu harta yang Allah beri kepada kita. Jangan lupa nikmat Allah. Yang salah kita kondeng orang. Nampak? Nah, orang lain tak mampu nak buat macam aku kerana aku orang bisa. Situ Allah uji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Santri Kampung TV, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat iman, Islam, rezeki yang halal dan thayyiban, rezeki yang barakah dan berlimpah. Sahabat channel Santri Kampung TV, mari kita simak tazkirah dari Ustaz Azhar Idrus. Semoga bermanfaat. Jom kita play bersama. Let's go. Faham lagi? Ingat kalau kita dapat belajar pandai, jangan lupa itu daripada Allah. Allah boleh ambil balik bila-bila masa. Dulu aku susah lah ni, aku nega jadi belakang 15 kedai dah ada ni, kebamang dengung paka. Tak apa, banyak pun. Ingat, nikmat daripada Allah. Allah boleh tarik bila-bila masa, tak apa. Ujuk, lupa. Ada orang macam aku. Dia lupa tu. Ujuk tu. Ujuk ni perangai uduh. Kalau dalam dunia ada penyakit, wagi hospital dengung, hospital baru. Betul tak? Okey. Tapi penyakit luar orang. Kalau penyakit dalam berasa hebat. Dia masuk dalam bilik doktor, doktor kata sakit apa pak cik? Pak cik berasa hebat belaka. Doktor kata tak boleh berobat gitu. Saya pun penyakit sama dengan pak cik juga. Tu nak pergi berobat di mana? Dengar Quran dan hadis. Di mana? Hospital, masjid, orang ngajar. Baru kita mudah rasa insaf. Faham lagi? Molek kita tuan awak, comelnya muka kita nak banding dengan muka orang lain. Faham? Ada kan orang comel tuan awak? Betul tak? Dengan dahi, dengan hidung, dengan mulut, dengan bibir, dengan sopipik, dengan tekak. Faham? Macam lokeh. Ada orang gitu. Tapi dia ingat itu datang daripada Allah. Tak ujuk. Tapi kalau dia lupa tu nikmat daripada Allah, dia rasa tak ada orang comel macam aku. Faham? Kalau ngaji pandai tak ada orang alim macam aku. Tak? Tu ujuk tu. Tak apa dah. Masuk geng tang seri tang. Apa dia? Nata setan. Faham lagi? Kata kalau kita pandai Quran, ngaji sedap, boleh baca 21 qiraat, taranum pun hebat. Jangan duduk pisah nak cari kelemahan imam-imam duduk baca. Ramai orang dia dah banyak ilmu tentang qiraah, banyak dah ilmu tentang tajwid, dia duduk kira duduk raung masjid, duduk perhati bacaan imam. Akhirnya masuk setan, masuk celah. Setan kata mana? Mu orang tu. Akhirnya hidup dia duduk kondeng orang. Tu imam seberang macam salah juga. Memang suara sedap, tapi wakah tak betul. Lagi ikhfa hakiki tak nak kemah. Tipu di syaitan. Allahumma inni, Nabi kata, a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, tolonglah aku berlindung daripada ilmu yang tidak berguna. Antaranya pandai tapi nak makbuh orang je. Faham? Kita hebat, kita fiqh ngaji 4 mazhab, alim besar kita. Faham lagi? Pergi ngajar di kampung faham? Jangan jadi imam. Kerana imam ada dah situ. Orang panggil mu kan suruh jadi imam. Mu pandai fiqh, ngajar fiqh. Sampai nasi orang komat, dah suruh dua gila di depan. Faham? Amat orang bila dia ngajar, orang komat, gak itu jek tak tekuk. Faham? Alim besar lagu mana pun. Faham? Ngaji kita tafsir 40 juzuk sekali pun, jangan di depan. Faham? Hormat kena ada orang. Orang suruh pergi depan pun tolak dia tu baru tu orang alim. Ni 2 kali orang tak suruh jadi imam, tak mau kuliah situ. Ada tak nyakit gitu? Jangan dia ujuk. Kita kena rendah diri. Bila rendah diri, tak ada orang boleh nak mampu mu. Mu mati dah, nama mu duduk datang lagi. Dalil tu tengok Imam Hanafi bila lahir 80 Hijrah. Imam Malik 93 Hijrah, Imam Syafi'i 150 Hijrah, Imam Hanbali 163 Hijrah. Faham?
1200 tahun dah mati. Orang sebut lagi nama dia. Kerana apa? Rendah diri. Bila sampai 1500 orang dah guru Imam Syafi'i, dia ngaji hadis ni 1500 orang dah dia ambil hadis. Banyak dah 1500 guru dah. Faham? Dia kata gimana? Kullama zadani ilma zadani fahma bijahli. Setiap kali bertambah ilmu aku, maka bertambahlah aku tahu bahawa aku sebenarnya seorang yang jahil. Rendah diri tak? Bila rendah diri, Imam Syafi'i mati 1200 tahun dah. Orang sebut hari-hari nama dia. Kita dah hati dia, kalau tak sebut dah. Dah kalau mati tahu lagi. Dah kalau KO balik awal tu. Orang yang paling lama sebut nama kita kalau kita mati dia. Ini kita berapa tahun? 3 hari je. Anak kita hari pertama. Orang duduk simpang kita dalam kubur, anak kita duduk bawah pokok. Anak kita, anak lelaki kita. Gitu lah, gitu je. Tidak cara kita tak anda. Apa lain dekat simpang. Pukul apa tu? Pukul 11 pagi tanam mayat kita. Pukul 10 malam sekarang tengok JDT lawan Dungung. Go! Anak hok nangis hari. Pukul 11 kubur, malah tepik kuat kali go. Betul tak? Bukan bercasam Raja Wali. Nampak? Tu akhir zaman ke tak betul? Dah ada malam, tak ada dah nangis. Gekok paling lama orang sebut nama kita kalau kita mati. Kelas kita cak ayam berok kapur ni. Bini kita kalau ada bini. Kalau mu tak ada bini, sehari orang sebut. Geng-geng Facebook ada 8 orang, set TikTok ada 3 orang. Lagi tu sebut. Betul tak? Bini kita dah sebut dah. Dia nangis masa orang mandi kita kan. Nampak? Orang mandi kita tu kan, cucu mandi tu dia bini kita. Faham? Masuk bulan 5 bulan dia nikah dengan tukang mandi tu. Faham? Betul tak? Itulah orang puang. Tidak setia. Betul tak? Dari awal orang lelaki lah terbaik. Engkau lelaki setia. Dah mati bini nikah pula. Kenapa betul? Aku dah. Ditanyakan Siti Aisyah radhiyallahu anha, bila masanya ada seorang itu mengerjakan jahat, maka jawab ia Aisyah apabila menyangka ia Aisyah akan dirinya berbuat kebaikan. Orang tanya isteri Nabi. Aisyah ni isteri Nabi. Orang dah kata janda Nabi dah. Kenapa? Kerana dia tidak ada status janda. Siapa kahwin dengan Nabi sampai wafat Nabi, Nabi nafak tidak jadi janda. Kalau jadi janda, halal nikah dengan orang lain. Isteri sahabat boleh nikah dengan orang lain. Jadi janda. Kita ni kalau kita mati, dah habis lagi edah, dah nama janda. Bila dah habis dah edah, nama janda lah bini kita, tahu tak? Boleh tak orang nikah dengan bini kita? Boleh tak? Bini Nabi? Tak boleh. Sebab tu sampai sekarang dalam kitab mana pun dia tidak tulis janda Nabi, isteri Nabi. Azwajun Nabi atau zaujatun Nabi digelar Ummul Mukminin, ibu bagi kita orang beriman. Kenapa ibu? Dia tak lahirkan kita. Kerana ibu kita boleh nikah dengan mak kita? Tak boleh, haram lah. Maka haramlah kita menikah dengan isteri-isteri Nabi seperti dengan mak kita sendiri. Itu panggil Ummul Mukminin, ibu orang-orang beriman. Faham lagi? Aisyah. Ayah dia sahabat Nabi khalifah, 10 orang yang jamin syurga. Betul tak? Hebat Aisyah ni. Antara sahabiah perempuan yang banyak meriwayatkan hadis. Ada lebih kurang 30 orang sahabat Nabi, laki perempuan, yang lebih pada orang lain ribu-ribu riwayat hadis.
Orang lain ada riwayat 400 hadis, ada 300, ada 200, ada puluh-puluh. Faham? Aisyah 1000 hadis. Lepas tu kita banyak dengar. Buka Sahih Bukhari an Aisyah, dari Aisyah. Buka Sahih Muslim an Aisyah, riwayat daripada Aisyah. Buka Musnad Firdaus an Aisyah. Buka Ad-Darimi an Aisyah. Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah, Muwatta Imam Malik. Dah banyaknya jumpa an Aisyah, daripada Aisyah isteri Nabi. Orang Arab ni dia tinggi 165 hingga 170 bagu perempuan. Kalau Melayu 130 hingga 145. Rendah Melayu ni. Faham? Tetapi Aisyah ini rendah. Kerana dia jenis model kecil. Kalau kita panggil genik, tahu tak genik? Bukan gedik lain, lepas tatah gitu. Faham? Genik ni perempuan yang tidak besar saiz badannya dan comel. Comelnya Aisyah ni pipi dia tu warna merah. Kita pipi tak merah, bini kita birat. Kita pergi beli Aisyah tu benar blusher Pasar Malam tu belakang supermarket Salwa dulu faham lagi? Ni cateng ni. Pipi birat macam umbi manggis pipi. Tapi kita lama-lama jadi merah. Aisyah dah original merah nyala pipi. Ni kat ni merah. Sehingga Nabi panggil dia, ya Humairah, wahai perempuan yang kecil yang pipinya berwarna merah. Faham? Orang Arab kalau wazan benda-benda yang kecil, wazannya pu'ailah. Pu'ailah tu maknanya benda yang kecil, yang genik. Okey? Jadi patut baca Hamirah, perempuan yang berpipi merah. Tapi perempuan yang pipi merah Aisyah ini tubuhnya kecil, Arab pakai kena eja Pu'ailatun, Humairatun. Faham? Jadi Nabi pernah panggil dia ya Humairah, dan Nabi juga pernah panggil ya Aisyah. Kalau hari Nabi nak panggil biasa ada orang ramai, Nabi panggil ya Aisyah, sebut nama. Faham lagi? Sebut nama. Macam kita sebut nama, sunat kau sebut nama, wahai Selema, panggil, mari nak. Tapi ni tak ada orang nama Selema ada lagi. Ada. Kalau ada pun dia tukar nama. Faham? Dia takkan nak pakai nama Selema. Nama Aisyah Selema, orang panggil dia Sally. Dah apa? Kerja pramugari Asia. Faham? Sally nama dia Selema Aisyah. Tu pramugara Eddie, bos. Eddie, come here. Nduk. Kan tambuhnya bunyi Melayu. Faham? Tak kan orang Melayu tambuh bunyi Melayu tak? Muka macam negara. Ya Aisyah, wahai isteriku perempuan yang berbadan kecil, yang pipinya merah, datang ke sini. Jadi kalau bini kita pipi merah, boleh tak panggil? Boleh lah. Ya, Humairah, mari depan ni, mari minum air dengan ayah ni. Faham? Boleh panggil. Tapi kalau pipi merah, faham? Tapi kalau pipi dia hitam, jangan panggil hitam, tak marah dia. Apa-apa nama-nama yang dia tak suka dia tak suka tak. Pipi hitam peletung macam ni. Marah bini kita. Atau bini dia dua besar, dia panggil, hei peci sejuk, main jap. Jeng kawan tu, bergomah yang ngetut lelaki. Kepada Bashar bin Mansur, seorang laki-laki memandang. Pada ketika memanjangkan ia akan semayang dan mengelokkan ia Bashar akan ibadah, maka tak akan selesai ia daripada semayang. Berkata ia, bagi laki-laki itu, jangan menipu akan dikau oleh barang yang engkau lihat daripada aku, kerana iblis mengerjakan ibadat ia dan semayang beribu tahun, kemudian jadi ia iblis pada barang yang jadi kepadanya iblis. Artinya jadi ia iblis kafir wal-iyazabillahi ta'ala. Seorang salafus saleh itu Bashar bin Mansur rahimahullah ta'ala. Dia ini memanjangkan bacaan dalam semayang. Ada orang duk tengok dia, nampak hebat. Faham? Dia kata tak usah berasa hebat lah, tak ada hebat pun aku, iblis hebat pada aku lagi. Dia kata dia kerak lalu. Faham? Iblis ni ibadat 1000 tahun, akhirnya jadi kafir. Faham? Kita ibadat orang seng nampak? Ibadat kita gua nengak orang zaman-zaman dulu macam mana. Tok-tok wali dulu benang di Jordan, di Syria zaman dulu 1000 tahun dulu, beribu orang dah tok wali dulu.
Nah, lepas tu kita kena banyak rahmat Allah, banyak istighfar, banyak zikrullah, banyak minta maaf. Nah, Allah ni dosa kita banyak, dia maaf sekali, beres lalu dah. Nah, lepas tu kata tak boleh kita masuk syurga dengan amalan kita. Sebab apa? Sebab amalan kita tu kalau kita jual nak beli syurga dok dang. Nah, macam kita bakar Honda Cup, kita nak pergi training, nak ambil Mercedes. Jadi tahu lagi. Nampak tak? Kita bakar Honda Cup beli ngetuk air second hand. Pakai 3 tahun nak pergi training, nak ambil Mercedes, mana ikhlas baru bang. 430,000 bang. Dia kata nak training benda awak training untuk Honda kita. Orang kedai tu tanya, awak ada minum ketung tak? Faham? Gitulah amalan kita. Bukan amalan kita tak laku, tapi Okey, alhamdulillah kita telah mengaji bersama kami di channel Santri Kampung TV bersama Ustaz Azhar Idrus. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya, ilmu yang barakah, ilmu yang bisa kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Dan bagi tuan-tuan yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe biar tidak ketertinggalan tazkirah terkini tentang masalah-masalah hukum Islam, tentang pertanyaan-pertanyaan dari jamaah, menambah pengetahuan kita seputar agama Islam dan hukum-hukum Islam. Cukup sekian saja dari kami. Manakala ada kesalahan dan kekurangan, kami sebagai manusia biasa tidak luput dari salah dan lupa. Mohon maaf yang tiada batasnya. Kami akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.